Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel ini. Untuk video pada kali ini, kita akan membahaskan tentang satu topik yang sangat menarik di kalangan peminat dunia pertahanan, terutamanya di Asia Tenggara, iaitu tentang potensi pemerolehan jet pejuang Sukhoi Su-57E Falcon buatan Rusia oleh pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Malaysia, seperti kebanyakan negara lain di rantau ini, sedang berusaha untuk memodenkan Angkatan Tentera Udaranya. Inventori pesawat semasa TUDM walaupun berkemampuan menghadapi ancaman pihak musuh, tetapi dengan faktor perubahan teknologi persenjataan yang semakin canggih telah mengubah keperluan taktikal TUDM untuk memperolehi jet pejuang tempur generasi kelima pada kadar segera. Dengan negara serantau yang sedang giat menaik tarafkan sistem persenjataan masing-masing, pihak TUDM sedang berada di bawah tekanan untuk meningkatkan keupayaan menguasai ruang udara Malaysia. Dan kerana itu, pesawat Sukhoi Su-57E Falcon, varian ekspor generasi kelima buatan Rusia, telah muncul sebagai calon yang paling berpotensi untuk dioperasikan oleh TUDM pada masa hadapan. Mari kita bincangkan tentang jet pejuang Su-57E ini. Apakah ciri-ciri yang menjadikannya sangat unik? Ia adalah jet pejuang tercanggih dicipta oleh Rusia yang menepati ciri-ciri generasi kelima seperti kalis radar, enjin berkelajuan super cruise, avionik digital dan penderiaan senjata yang lebih berkesan. Varian E direka khusus untuk ekspor ke negara luar dan Rusia sedang aktif mempromosikannya. Ia menampilkan sistem radar lebih canggih yang membolehkan juruterbang Su-57E Falcon mengesan dan menjejaki sasaran pada jarak lebih jauh dengan ketepatan amat tinggi. Kebuk persenjataan dalaman mengurangkan pantulan radar menjadikan ia lebih sukar untuk dikesan oleh pihak musuh. Dan enjinnya yang berkuasa membolehkannya memecut pada kelajuan super cruise yang bermaksud ia boleh mengekalkan kelajuan supersonik tanpa menggunakan afterburner, sekaligus meningkatkan jarak penerbangan tanpa merosakkan struktur pesawat. Jadi, mengapakah Malaysia mungkin sedang mempertimbangkan Su-57E? Terdapat beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keperluan untuk jet pejuang lebih moden dan berkemampuan bagi memastikan TUDM mampu menguasai setiap inci ruang udara negara. Dan Su-57E menawarkan lonjakan keupayaan teknologi yang amat ketara dibandingkan dengan aset-aset semasa TUDM yang lain. Yang kedua, persekitaran strategik di Laut Cina Selatan sedang berubah ke satu tahap yang sangat membimbangkan. Malaysia memerlukan keupayaan pertahanan udara yang mantap dan padu bagi melindungi kepentingan zon ekonomi dan kedaulatan wilayahnya. Walau bagaimanapun, terdapat juga halangan dari aspek kewangan negara kerana kos pemerolehan pesawat Multi-Role Combat Aircraft MRCA ini yang sangat mahal. Su-57E adalah pesawat pejuang berkelas tinggi dan kos pemerolehannya yang memerlukan pelaburan yang besar dan sokongan berterusan dari kerajaan. Terdapat juga kebimbangan tentang kekurangan integrasi teknologi Su-57E dengan infrastruktur TUDM sedia ada dan juga kemungkinan kos penyelenggaraan yang membebankan bajet pertahanan negara. Akhir sekali, iklim geopolitik dunia dan potensi sekatan ekonomi dari negara-negara kuasa besar juga memainkan peranan dalam keputusan untuk Malaysia memilih jet pejuang Sukhoi Su-57E. Su-57E bukanlah satu-satunya pilihan yang ada. Malaysia juga telah meneroka beberapa model jet pejuang lain yang berpotensi, termasuklah platform buatan Barat dan Asia. Contohnya, F-15EX dari Amerika Syarikat, Rafale dari Perancis dan KF-21 Borame dari Korea Selatan. Semuanya merupakan pesaing berpotensi untuk dioperasikan oleh TUDM dalam masa terdekat ini. Setiap platform ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri, tetapi keputusan akhir terletak pada keutamaan strategik, bajet dan maklumat pertahanan jangka panjang Malaysia. Adakah Malaysia bakal memilih jet pejuang Sukhoi Su-57E? Masih terlalu awal untuk kita membuat kesimpulan. Keputusan pemilihan itu mungkin melibatkan rundingan yang rumit dan pertimbangan lain secara teliti atas beberapa faktor.
Walaupun begitu, satu perkara yang pasti adalah upayaan TUDM berada pada tahap kritikal dan pemerolehan jet pejuang MRCA seterusnya akan mengekalkan keupayaannya mempertahankan kedaulatan Malaysia pada tahun-tahun yang akan datang. Apakah pendapat anda semua? Adakah Malaysia perlu mempertimbangkan Sukhoi Su-57A? Sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk lebih banyak video tentang isu-isu semasa tanah air. Sekian, terima kasih kerana menonton.